Salah satu negara bagian Malaysia, ditampoi Johor Bahru, dilanda hujan deras yang menyebabkan banjir bandang parah di 3 distrik pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan ketinggian air mencapai 5 meter, menyebabkan rumah-rumah warga terendam hingga ke atap. Kejadian ini menimbulkan kepanikan dan kesulitan bagi penduduk setempat yang berusaha menyelamatkan diri serta barang-barang berharga mereka dari arus air yang deras. Hingga Jumat pagi, tanggal 21 Maret tahun 2025, lebih dari 700 warga yang terdampak telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Guys, pray for Johor guys. Pray for Johor Bahru guys. This is teruk gila guys. Macam mana nak redai? Wah, abang motor ni lepas baik. Abang akak ke abang? Serius lah, berani dia. Dedor. Weh, berasap tu.哇，好像海浪这样哦，好像阴过。Okey, sekarang air dah mula masuk masjid Setakat ni kucing-kucing saya kira masih ramai lagi yang selamat. Tengok ni. Dia dah masuk. Tu air dah mula masuk. Sekejap, ada seekor lagi. Tu seekor lagi masuk kat sini. Balik tu. Abang Grab ni kan. Korang tolong viral ke abang Grab ni. Power mat abang Grab ni. Aku tolong rakam je. Aku tak tolong apa pun. Abang Grab ni baik. Daripada pukul berapa tadi abang Grab ni uruskan jalan tau. Cakap serius ke? Abang Grab ni memang power. Aku kalau bawa joran aku casting ni. Tapi tak bawa joran dah kan. Jadi aku bawa kamera je lah jalan-jalan. Harap-harap abang polis ni tak marah aku lah. Risau abang polis ni. Kau buat apa kat tengah jalan boleh buat live pula. Nasib baik abang polis ni tak marah aku duk. Kalau abang polis ni marah aku masalah. Jam kau dapat motor pun tak. Van sebiji tenggelam van sebiji depan rumah 6.
Number 1 kereta satu kereta Toyota Yaris. Ini siapa Pro 2 Beza. Tu kereta Myvi. Nampak area je dah tenggelam. Satu kereta. Hei, 2 Kelisa hijau. 3 4 5. Yang Arwazam Makarim habis lah. yang ni Nan, biji lagi. Ni kereta semua kat sini ada 4 biji kereta. 1, 2, 3, 4 5 dalam rumah Pak Atan. Kereta merah tu 5 biji. Diorang semalam tak nak keluarkan. Dah nampak dah tapi tak nak keluarkan. Air dah tinggi semalam tapi tuan tak nak keluarkan. Sabar ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Habis. Pandan macam laut, pandan. Habis macam laut tu pandan. Berani lah diorang ni redah. Dah macam gini pun nak redah. Ui, dahsyat lah tu. Jangan mati sudah lah. Habis. Kendala mah jam teruk. Tahu lah diorang ni tak ada jalan lain ke diorang ya? Tak lepas ni patut tak payah lalu lah. Banjir macam ni lah. Lumayan ni. Allah, pedihnya tengok. Lumayan banjir ni. Ya Allah. Hentikanlah hujan ni, ya Allah. Hentikanlah hujan ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, rumah Cik Zul Rumah Cik Zul dah makin laju Rumah Cik Zul dah masuk dulu. Subhanallah.